semua. Meow. Kucing. Okey, tengok sini. Dekat senarai kandungan itu, tekan update. Bila awak tekan update, awak semak. Okey, awak semak. Tengok contoh. Abstrak, senarai kandungan, penghargaan, pengenalan. Tengok sini. Tak rata kan? Tak rata. So, tengok dekat mana dia punya kesilapan. Okay, so kita pergi dekat pengenalan. Ada space. Ada space. So, kita pun. Okay. Balik-balik kat senarai kandungan. Tengok. Jadi ke tidak? Tu. L pula. Kena check. Lepas awak buat tu, awak kena check. Memang ada space. Oh, sabar. Belum lagi O. Banyak lagi O lagi. Okey dah. Okey, so dia dah arah. Oh, ni lagi pelik ni lagi. Apa lagi ni? Oh, ada dua ke? Oh, ada dua space. Nanti betulkan sendiri. Okey, nanti betulkan. Okey, next. Bukan, saya punya tak ada wifi. Saya tunjuk je. Saya tak pasang wifi. Okey. Lepas tu awak tengok sini 3.1 betul, 3.2, tiba-tiba 3.3 keluar. Dia sama dengan orang yang tajuk asal kan? Okey. Di situ adalah awak kena tengok dekat sini. Ini heading 1. Ni. Heading 1. Sebenarnya ini adalah heading 2. Ni. Heading 2. Nampak kan? Nampak? Sini, sini. Walaupun dia sama, kalau awak tengok kat tepi ni memang sama, tapi nama dia adalah heading 2. So, bila saya pergi sini, saya tukar jadi heading 2. Heading 2. Nampak? So, dia dah sama. Nampak di tepi ni? Dah sama. Okey, kalau katakan tak ada tadi, tak ada yang mana? Ni pun 4.5 terkeluar ni. 5.1 umur. Demografi. Ni. Ini tak ada. Sebab ni normal. So, awak nak jadikan dia apa? Tengok dekat nombor 2 ni. Nombor 2 ni jadi nombor apa? Heading berapa? Heading 1. So, kat situ jadikan dia heading nombor 1. Normal. Heading 1. Faham? So, dia kata lah. Okay? Bila dah buat ni atur ni, pergi balik ke atas tadi. Tak payah pergi scroll sini. Susah. Scroll kat tepi ni. Scroll sini. Senarai pengandungan. Tekan kat sini balik mana-mana lah. Awak tekan mana-mana pun dia akan keluar yang benda ni sebenarnya. Awak klik je update. Okay? Sebab tu saya kata jangan delete. Kalau in case kalau awak terdelete. Awak terdelete. Tak ada masalah. So, awak kena ingat. Awak kena buat sendiri lah. Okay, ingat. Ini adalah heading 1. Yang lain yang apa nama tajuk-tajuk besar jadikan heading 1. Sub tajuk dia jadi heading 2. Kalau lagi sub tajuk lagi jadikan heading 3. Lepas tu awak pergi dekat mana-mana atas, awak tulis isi kandungan. Senarai kandungan ni kan. Awak enter. Lepas tu awak pergi dekat insert. Ini kalau in case terdelete Kalau terdelete. Insert. Contohlah saya delete ni lah. Contoh saya terdelete Boleh Saidatul? Delete Delete. Terdelete. In case cikgu saya dah tak ada senarai kandungan cikgu. Tak ada masalah. Insert. Page. Table of content. Dia ada 3 jenis. Sama ada yang plain text. Ataupun ada lepas teks itu ada dot. Lepas tu baru nombor buku surat. Ataupun just nak link saja. Link ni biasa kalau orang buat e-book. E-book dia tak ada nombor buku surat. Memang ada buku surat tapi orang tekan ni je boleh terus pergi. Biasa kita guna yang 1 nombor 2 lah. Nombor 1 ataupun nombor 2 ni. Nombor 2 ni nampak crowded sebab nampak titik-titik. Kita ambil nombor 1. Nampak? Tu. Nak kena tulis lagi kan? Oh, abstrak nombor 6. Tak payah. Tak payah nak hitung. Dia selalu hitung untuk awak. Boleh? Jelas? Okey.
Ini saya dah tunjuk dalam kelas kita. Tak tengok je rakaman. Boleh? Ada soalan? Okay, so ini mana-mana dokumen awak sebelum awak print pun awak boleh buat sebenarnya. Tapi nak senang, setting siap-siap. Lepas tu jadikan dia PDF, baru pergi print. Kan awak biasa hantar kan dalam Telegram. Itu pertama. Cara yang kedua, itu cara kedua. Cara pertama adalah kau buka je kau punya ni. Ada 5 ni dekat laptop koperasi, terus print. Pun boleh. Lagi senang. Tak payah nak download barang. Okay? Boleh? So, maklumat awak pun tidak terkeluar. Orang pun tak dapat lah awak punya kerja khusus ni. Milik awak satu saja. Ada soalan? Ya. Yeah. Mana? Isi kandungan? Memang Times New Roman? Oh, tak ada. Tukar Times New Roman. Kan? Kita punya dalam manual kan Times New Roman kan? Tukar kepada Times New Roman. Ni, sini. Tukar Times New Roman berapa? Boleh berapa? 12. Buat. Ada soalan lain? Bila nak hantar? This week boleh? Boleh je sebenarnya. Kalau saya minta awak pasal naik STPM, boleh juga sebenarnya. Tapi tolonglah, janganlah. Hantarlah siap-siap. Senang awak pernah fokus ke STPM. Boleh. Hari ni pun boleh hantar sebenarnya. Okay? Okay, so itu saja. Tahniah. Hantar dekat fail yang sama. Fail yang kita cencang hari tu.